Ada ke abang ni? Sekarang pergi lah dia empuknya aku orang tak? Aku risau juga. Aku takut juga dengan abang ni kan. Kita cuba kita tengok. Kita cuba insya-Allah. Betul. Kamu ni bagus lah Sadam. Susah nak cari kawan macam kamu ni tau. Tapi tak apa, sekarang aku bagi hadiah. Hadiah apa? Susu. Okey. Aku panggil sekejap. Assalamualaikum. Hai. Oh, Abu. Salam. Abu. Oi, lamanya kau tadi makan apa? Man, ya. Nak buat apa kau pisang tu? Aku baru nak makan pisang lah, Man. Nak lah. Pisang aku pada Abu. Tapi pisang aku pun lama tak makan. Kamu tak habis. Aku ni Abu. Masuk. Luar tak baik. Sementara kita berjumpa ni kan kita bersalaman. Silaturahim. Supaya orang kan. Aku tak ada di YouTube kan. Tak payah di YouTube tak apa. Bukan apa Bu, aku ni datang melawat kamu. Ni aku isap okok ni boleh ke Man? Tak apa, boleh. Orang lain isap benda tu elok je. Kan? Kita duduk ni. Jadi dengarkan ceritanya, kesihatan kamu tak mengizinkan Bu. Sini aku tutup pintu dia kan. Betul. Kau masuk mambak yang tidak diingini kau. Apa dia mana dia? Apa dia dekat dia? Mai. Okay. Ini dengarkan cerita, kamu punya kesihatan tak berapa mengizinkan Bu. Dia sebenarnya begitulah Man cerita dia. Sebenarnya sahih dia gitulah. Sebenarnya dah lama Man, cuma ni aku ni orang kata apa ni? Tak nak war-war kan. Tapi buat masa sekarang ni keadaan tu dah makin serius kan. Serius aku merasa apa ni, yelah aku ni kan main muzik. Tiba-tiba aku tak ada, orang kata pasal apa tak ada. Jadi aku perlu bagi tahu lah tak. Yalah. Rehat. Orang tak tahu. Orang tak tahu. Bukan aku bagi tahu aku ni apa orang kata nak simpati orang tak. Pasal nak jaga nama grup kan. Keadaan ni aku sebenarnya kes aku ni sebenarnya kaki aku ni dia tak tahu lah Man, makin hari makin nak jalan susah lah Man. Aku belum dapat lagi formula dia macam mana. Ubat doktor bagi dia gaut ni gaut lah. Gaut ni biasanya acid uric tu apa ni lebih. Aku banyak kes sebenarnya Man. Banyak kes aku ni mata aku ni sebenarnya inject. Ni sebenarnya Anjek. Habis atas pentas kamu jalan jengkok macam itu ke Bung? Pentas kadang-kadang aku bila pakai kasut tu dia kan boleh kontrol lah. Macam ni. Ini semua surat injek berbulan-bulan injek ni bah. Injek ni kan beratus sampai bila-bila lah. Tapi aku injek kat mana? Biji mata lah. Biji mata. Dia kan benda ni jadi kamu sebenarnya macam ni lah Man. Sebenarnya dulu kan kita show. Biasa show dulu yang selalu yang bawa kereta aku lah balik. Betul tak? Yalah. Betul tak? Balik kadang. Sebenarnya jadi sebab apa? Aku tahan ngantuk. Mata dah pedih. Pedih aku tahan. Masa kita nak balik Ipoh ni. Balik Ipoh kadang daripada Johor, daripada Pahang, daripada Penang. Betul tak betul? Tapi banyaknya selalunya aku lah bawa. Kamu pun tahu tak? Kadang-kadang ada sekali ke bawa kadang-kadang. Tapi banyak selalu aku bawa. Sebab tahan tu lah. Dia dah pedih aku tahan. Lama-lama kan bola mata dalam tu dah berlubang rupanya. Kenapa? Yalah, pasal kita tahan berjaga sampai tengah malam. Kita buat kerja penat. Kita pergi kata hari ni show, kita balik lah malam. Kita bertahan lama sangat. Balik hari lah. Tak ada rehat, mata tak rehat. Jadi lama-lama kan dia rosak lah. Dia berlubang dalam tu. Habis dia injek tu dekat biji mata ke apa? Biji mata lah. Memang sakit tu kan. Sakit. Habis berapa hari kamu tak pergi lah? Lama tak pergi? Ada 4 bulan lah. Kamu tak pasal sebab bila aku dah sakit ni, bila mata itu aku ada kolesterol pula. Kolesterol tinggi? Aku kolesterol, doktor kata, doktor cakap lah kolesterol jahat. Yalah. Kolesterol yang dalam tulang ni. Yalah, kolesterol ni ada dua. Ada yang jahat,
Ada yang tak kan. Itu aku hypo. Lambat sejak 2 jam ni kalau lambat makan, tu tadi pisang aku pegang tu. Bukan aku nak bagi kamu. Oh, ingat nak bagi aku. Sebab apa kan kamu nak bagi aku? Pisang aku pun ada. Demon yang dah jenuh makan pisang aku. Dia tahan perut. Tahan. Dengan kosong ya? Kosong. Aku pun peluh-peluh lah. Betul aku macam menggigil. Habis kamu nak buat kerja macam mana lah Kak ke? Kerja aku bila itu sebabnya sekarang aku tak dapat lagi nak ready dia. Dia ada benda tu macam-macam. Buah pinggang lagi. Aduh. Buah pinggang tahap 2. Tahap 2 lah. Tahap 2. Aku semua check semua. Ubat banyak. Ini ubat kolesterol. Tapi ubat ni makan separuh je. Ya. Mula-mula dos ni dia bagi ni lah. Kolesterol. Dia kata makan separuh dia. Sampai habis ni. Bulan depan pergi lagi ambil darah lah apa. Itulah kerja ni. Kolesterol aku makan. Biasanya kolesterol ni dia nak kurang. Dia nak apa ni. Nak nipiskan kolesterol yang jahat tu. Ya betul. Kan jadi perjalanan darah tu baru cantik kan. Kamu jangan tak makan ni bu. Ya aku dah straight makan dah. Bintang mata dia tu. Dia cucuk kat mata tu sakit je. Memang sakit lah. Dia ada satu alat. Alat tu kan. Kita memang tak boleh nak tutup dah mata dah. Alat tu akan letak kat mata tu. Dia akan buka tu kulit kita. Kulit mata ni. Akan buka tu kan. Kita tak boleh. Tapi kita tak ada goyang. Sebab jarum dia bukan halus macam jarum. Kalau kita patah dalam. Nanya. Tapi nyucuk mata. Nyucuk yang itu elok pula ya. Kamu lah. Habis-habis. Tak ada lah. Itu lawak tak apa. Ya. Nyucuk yang itu tak ada pula sakit lah. Tapi mana? Aku sebenarnya Man sedih juga lah. Pasal? Aku sedih juga pasal apa kan. Yalah selama hari ni pun aku macam orang bercinta lah Man. Bila bercinta tengah baik wangi kentut pun wangi. Bila berpisah aku cerita buruk kamu cerita buruk aku. Jadi aku pun minta maaf lah benda-benda begitu. Aku begitu juga sebab apa kan aku terima kasih satu lagi kamu kira ingat hantar melawat aku pun alhamdulillah lah. Aku semua sebenarnya aku pun tak ada waruan nak suruh orang hantar melawat aku sebab aku ni kadang-kadang kau tahulah aku ni segan sikit dengan keadaan rumah aku macam ini berselerak kau faham lah aku buat kerja ni buat kerja macam ni lah. Jadi bila kau datang macam ni aku kan terima kasih. Satu lagi aku cakap kamu kan aku sebenarnya masa ni memang orang kata muzik tu memang macam kamu dah memang kita punya sebati dalam badan dah. Mungkin aku berehat sekejap ke apa ke aku tak boleh stres. Tapi bila akan jadi tanda tanya orang kenapa Man datang sini semua betul apa semua kat orang kata sebenarnya Man aku cakap lah aku tak ada juga kau ajak aku main betul tak? Kau datang nak melawat betul tak? Melawat kamu tapi kadang-kadang fitnah orang tu kita takut lah. Terima kasih kau tengok keadaan kamu sebab kita berkawan berpuluh tahun. Takut fitnah orang abu ni patutlah ada planning Man sebenarnya. Aku cakap awal-awal dulu cakap lah takut orang fitnah kata apa tak ada. Sebenarnya aku pun tak ada lantak lah kamu bawa dah diri kamu jalan kamu dah ada grup aku tak sihat ni terpulang pada aku boleh aku jalan. Aku tak boleh aku cakap nak buat macam mana terpaksa. Aku kena tahu keadaan aku nak susun benda tu kan senang Man. Ubat tu makan lepas tu apa perlu aku makan. Kadang ada sekali tu aku bedek makan si lemak kan berdenyut Man. Tak boleh nasi lemak. Ikan bilis tu. Tak boleh ikan bilis tak boleh. Kerang tak boleh, sotong tak boleh, banyak tak boleh. Benda itu je boleh dimakan. Benda itu tak apa. Benda dia ni suka makan benda tu. Alah kamu Najia aku ni. Dia kuat makan benda tu. Tapi tak ada pula dia kena gaut dia aku pelik. Tapi bu mana kamu sakit jalan terjengkuk-jengkuk tu kan. Macam mana kamu nak main show-nya bu? Itu aku cakap dalam bulan 12 ni ke ataupun aku sebenarnya sebenarnya dah rasa macam tak apa orang kata apa ni boleh tertekan. Masuk dia nak main tu stres tertekan masuk dia aku perlu relax kan. Tidak tak jadi Man nak main muzik kena happy. Dia sebenarnya ni kita kalau main muzik ni kalau kita stres kan apa yang kita buat semua tak kena. Betul. Benda semua jadi tak seronok. Walaupun duit banyak mana dapat kan. Kita kena ada happy kita seronok. Enjoy apa yang kita buat.
Betul tak? Ini sekarang kalau hati dah 5,000 bercakap-cakap macam-macam, main pun boleh terkolap. Betul. Betul. Aku pun macam tu, aku main terkolap, setengah orang kalau terkolap tak dengan aku. Betul. Tapi aku kalau terkolap tu ada juga kadang-kadang kita show tu aku ada terkolap. Kamu pada terkolap. Betul. Itu tak live mana. Live benda tu tak dapat nak dia tak lagi dah kan. Apa datang? Silakan. Tapi ada yang sebatang lagi tapi dia tak kasap lah. Tapi aku dah janji dengan dia dah. Dia tak kasap tu tapi tak apa lah. Cuma sekarang ni aku betul je. Cuma sekarang ni lain macam tu canggih tu. Itu tanya. Orang kaya. Tak adalah kaya mana bu. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kan. Susunan Allah Ta'ala tu sebenarnya bu. Ada lah. Masih lah korang datang semua melawat kan sebenarnya. Maaf lah aku air pun tak ada dah. Tak apa, kita ada bungkus air datang. Nak pisang ada, rambutan dah nak. Kamu nak pisang? Ini aku ada tu. Aku bagilah. Jangan berebut nak pisang yang aku bagi ni. Itulah cerita teman. Aku jujur cakap lah. Aku tak suka. Kadang-kadang benda ni orang kata, pasal apa man tak buat dia orang ni ada plan dah. Itu tu fitnah. Ada perancang ke? Tak ada. Aku datang lawak je. Aku terang kamu lah dekat apa tujuan kamu nak lawak aku. Masih lah. Aku namun lagi pun kita orang bukan apa, kita orang apa ni nak mencernihkan suasana yang sebelum ni kita orang tak berapa nak cantik, betul tak bu? Dia kerana ada angkara suara daripada luar yang menjadikan kita orang ni jadi tak ngam, jadi tak cantik. Aku tak jumpa Abu ni dah 5 tahun, betul tak bu? Ada 5 tahun. 2021 aku keluar. Sekarang nak masuk 2026, tak 5 tahun. Oh, lebih muda ke mu? Muda ke mu? Aku muda, aku baru 46. Tapi itulah bu. Dia kalau selalu benda tu bu, kita nampak muda. Selalu benda apa? Itulah kan. Baru kita boleh nampak muda bu kan. Tua memang. Exercise. Exercise tu kena selalu. Apa kamu punya perniagaan macam mana bu? Aku bila buat berniaga, itu aku dah setting anak aku ada kalau barang-barang dia orang turun kan. Bila tinggal aku seorang sana, macam itulah. Oh, kamu seorang kat sana? Seorang sana. Tapi aku sekarang ni buat berpeluh tengok. Nampak? Aku cadang itu nak pergi ke Lokin. Jumpa Abu ada empuk aku dengan bersiang tak jadi lah. Senang aja. Aku pergi ke Lokin kan. Dia nampak aku dia pegang besi buruk yang tu. Dia empuknya aku. Tak nanya aku. Sebenarnya kan. Aku rasa kamu tahu aku. Takkan setahap itu aku. Kamu ingat aku ni dah hilang akal ke? Tak ada. Aku pun kadang-kadang jumpa juga anak buah kamu. Kadang sembang dia minum dekat. Salam kat Man dekat. Dia sihat ke okey ke? Dia tu lah. Apa Ani. Kadang jumpa tapi tak ada. Aku cakap dengan dia dekat. Aku cakap dengan dia. Pakcik Abu dengan Cik Man nak berkawan dia. Yalah betul. Kawan. Lagi seronok berkawan. Bekerja tak nak lah. Betul. Kau masing-masing lah dah. Kita nak berkawan. Betul. Tak nak lah ini dia tu. Bukan terror pun kita pun. Dia dah tua-tua ni. Tak ada main. Terkolap saja. Terkolap. Apa tu? Itu macam petak apa? Salah petak. Kamu pun dah. Dah pantai aku. Aku tengok ada satu studio tu, ada video tu. Apa hal Abu ni taping salah petak ni? Itu orang kata itu katanya bila kita dah masing-masing tu sebenarnya ingat bila kita marah kita akan kata tapi sebenarnya tak apalah aku tak kisah benda tu tak kisah. Sebenarnya kalau kamu tahu itulah masalah aku mata aku ni dah ni. Aku bukan pada hasil orang buta memang dia dah buta dia mana dah tahu dah tapak di mana. Tapi yang itu tapak itu tak ada pula. Salah petak ni. Aku sampai tahap betul aku kena tanda lah. Tanda. Tapi tak boleh nampak dia man. Aku juga keliru dia. Tak nampak. Tapi kan aku nak cerita pada siapa benda-benda macam ni. Aku malas. Sebelum cerita orang akan kata Allah inilah inilah boleh. Aku malas. Aku jalan saja. Aku sakit pun aku jalan je. Jalan. Tapi kalau dah kamu jalan rengkuk macam tu pun kan. Tak tahulah kamu rehat lah tentang waktu ni kan. Dia dah sihat betul-betul. Kalau pun nak carry on balik carry on kan. Kamu pun bukan pula dah. Bagus juga. Kamu orang kata apa?
ada orang kata, aku tahu sebenarnya kita ni sebenarnya macam kamu buat Max pun sebenarnya sekadar-kadar orang kata dapat melayan hati, seronok nak dapat di show apa sangat, betul tak betul? Tapi seronok kita, jiwa kita situ, memanglah jiwa kita situ sebenarnya. Kita sebenarnya bila kita main muzik ni kita happy kan, tak ada stres. Tapi kalau main muzik kita stres, habislah pun. Betul, tak boleh. Memang kita tak nak main lah, stres kan, mana boleh kita nak main kan. Tapi muzik ni memang dah sebati. Berpuluh tahun kita bersama kan. Apa ada projek tu? Apa dia? Ada projek baru ke? Ada projek show ke apa ke? Projek adalah Max punya dengan Sofia ni pada 7 bulan 2 ni. Buat dekat kafe dekat Melembung. Kan? Tempat area aku selalu cari barang situ lah. Kalau kamu senang, kamu datang lah. Kalau nak tengok, menonton apa ni. InsyaAllah. Kita orang tu kan. InsyaAllah lah. Tapi aku biasa malam minggu aku tak keluar. Kalau kamu sehat kan. Kalau sehat, kalau semangat tu ada. Jangan stres-stres kan. Layan muzik je. Kamu duduk je kat kursi VIP tu kan. Itu je kan. Oh ini apa dia orang main dia. Pensi pun ada kan. Amy pun ada. Amy Papat. Oh iya ke? Kita punya grooving hari tu kan. Yalah. Tapi dia tu kaki anu kamu tahu lah, dia tu kaki apa? Tu kuat. Salah, tapi dia buat macam mana kan? Dan itu kemaran dia. Pandai-pandai. Diri sendiri masing-masing hantar lah. Pandai-pandai lah. Aku pun mana nak beritahu benda tu, hantar lah. Itulah kepada kawan-kawan yang kita nak huraikan antara saya dengan Abu kan. Kita dah selesai dah. Kita sama dah berjumpa bersemuka. Jangan fitnah lah kata kita ada projek. Jangan ada fitnah apa ni. Yang kita orang ada perancangan, planning, projek ke apa. Tak ada sebenarnya. Datang nak melawat Abu je. Dengarkan dia sakit. Masih. Sebab kawan puluh tahun. Dulu masa saya operation belakang, dia datang. Mana datang? Kenang dekat saya, kenang. Saya kan sudah macam ni lah. Macam ni. Senang dia. Memang saya ni orangnya berfikir, ada otak kan. Okey. Contohlah. 86. Man, Abu, Yus, Mus. Kalau masa tu kata Man tak bagus, siapa yang bawa aku jadi macam ni? Betul. Kalau kata aku tak bagus, siapa yang bawa Mus sampai dia tahap sekarang ni? Betul tak? Betul. Kalau tahap Mus tak bagus, siapa bawa Yus tahap dia macam tu? Betul tak? Sampai orang mengenali dia. Sebenarnya kita ni okey sebenarnya. Kalau tak okey, kita bukan cakap. Dulu aku tengok dia kadang tengok Planet Hollywood dia kata, ini Man main ni, dia kata okey, kenapa sekarang faktor umur kan. Waktu usia. Lepas tu kita kesihatan dah. Tapi bila aku tengok balik, tak boleh kata kamu tak bagus. Kamu okey lah. Untuk Mei dulu kamu okey. Mus pun okey. Tapi sekarang ni masing-masing bawa diri, tak apalah. Cari rezeki masing-masing. Jangan macam tu. Aku tak kata Man kamu tak boleh tu, tak ada. Aku tak ada, bukan kata ni. Tak ada aku nak fikir benda tu. Masing-masing punya diri ada hak. Memanglah. Tapi sebenarnya kalau aku nak kata, memang kadang-kadang mulut tu jahat. Macam tu cakap bila aku terasa pada Man ni ngata aku ni dekat gampang dia ingat dia bagus ke. Sebenarnya dia bagus. Kalau tak bagus, kamu boleh cakap Abu, kamu tak ingat dulu yang kita show tahun 80-an, dulu 90-an siapa main drum. Betul juga. Aku boleh cakap, Man, kalau aku tak bagus dulu, siapa yang kayuh main gitar ni, main pampel ke, hujan panas ke, konsert ke apa, aku juga. Ada orang lain. Betul. Jadi tak ada, bukan bagus. Aku fikir gitu, cakap tu sebab marah. Marah. Biasalah orang apa terlepas. Kadang-kadang terlepas dalam. Ada. Planning nak lepaskan luar. Dia macam tu Man. Jadi bila kita dah matang, kita dah tua, tak apalah, bawa masing-masing punya haluan, ada masing-masing punya cara kita rasa. Dia macam tu. Dia tak ada nak itu. Aku macam tu lah. Tak ada, aku malas lah, aku nak berfikir serabut dah. Aku rasa kamu pun tahu aku. Tak, kerja aku macam ni. Memang kerja dia berat, tapi aku rasa enjoy Man. Yalah, enjoy. Tak ada tekanan. Aku rasa aku nak buat, aku buat. Aku rasa aku tak nak buat, stop. Aku rehat lah macam tu. Yalah. Lagipun kerja kalau tak ada tekanan ni, kita enjoy. Betul. Benda yang berat jadi ringan. Betul. Ini kalau kita stres, benda yang berat lagi lah bertambah berat. Yalah. Nah, balik orang mula hati perut berkata-kata. Macam aku kan, pernah tapar cakap juga.
Mus lah. Kita bagi tak apa. Dia pun pernah cakap kata kamu Abu bagus. Bukan tak bagus. Kau tak bagus. Takkan kamu dah jalan dengan aku berapa puluh tahun. Sebab kamu bagus. Kau tak bagus. Kita dulu dah out dah. Betul. Kita dulu kamu main tak apa-apa. Tapi kamu dah bawa aku ni berpuluh tahun. Bila sekarang kita bawa, faham lah. Ada cerita rasa lain. Betul kata. Bukan tak bagus macam kamu. Bagus. Sekarang kita dah macam ni. Masing-masing pandai-pandai lah. Itu kecil-kecil adik-beradik dah. Itu biasa cakap-cakap tu. Kau tidak takkan kita jadi champion dekat Hollywood. Betul. Kalau tak bagus. Betul. Betul kan manager? Manager dia sekolah lagi 2 jam. Masa tu pun dia main sabun lagi. Aku tahu. Tapi tak apalah. Tapi Abu, perancangan kamu selain pada berniaga, show adalah jalan lagi lah. Adalah nak jalan je show ni yang kat Johor ni adalah dah jalan sebab itu aku dah janji deposit dah ambil. Yalah. RM1 pun jalan juga. RM1. Kena. Janji lepas mencekik dah lah. Yang penting mencekik tu. Aku sebenarnya aku sebenarnya pun rasa macam siapa Man datang ni tadi orang tak syok lah kadang-kadang. Yelah fitnah orang kita takut. Macam-macam tahu lah orang kan. Orang kan dia orang ni ada plan lain kot. Tak ada. Kamu tahu aku bukan nak main lah. Memang lah. Kalau boleh. Kalau kata Yus nak bawa May tu, bawa lah. Tak ada aku nak marah pun. Bawa lah. Tak ada masalah. Kita bawa lah. Nak buat. Yang dia pun jagalah betul elok. Lagipun kita main muzik ni pun usia kita macam ni kan, mulanya kita bukannya boleh kita nongkar langit. Betul. Sampai masa Allah Ta'ala kalau nak petik kita sesaat kelip mata je dah jadi. Betul benda. Macam sakit yang kamu hadap ni. Sekejap dah dapat. Itu dia kan. Betul. Dulu aku kata kamu Man ni sakit apa lah. Sekarang kena kat aku. Tak boleh. Aku hari tu 2011 kena stroke saja. 6 bulan aku tersadar. Ada manager mana? Manager aku ni lah. Dia ni sejak aku bagi pisang macam tadi tu. Dia guna tol good morning. Hati aku lantik dia jadi manager. Sebab dia sayang dengan pisang aku. Dia nak aku kena bagi. Dia tak ada marah aku. Ini yang ni pun dia nak ni aku bagi. Ayam lebih yang ni lah. Ini belum berusik lagi ni. Sekarang lebur lah ni. Jadi itulah ceritanya Bu. Aku nak pesanlah kepada kawan-kawan kan. Kenapa kita memandangkan sahabat saya ni kan Abu ni, dia pun tak sihat kan. Mana yang nak membantu tu, ikhlas hati tu kan. Saya ada pinkan nombor akaun Abu kat situ kan. Kalau nak bantu RM1 seorang ke apa ke, bolehlah bank in dekat akaun Abu tu. Muhammad Nasir bin Yusuf. Nama kamu aku ingat Bu. Muhammad Nasir bin Yusuf kan. Tapi aku bukan apa. Tapi bukan apa, kita buat macam ni bukan apa. Kita kepada kawan-kawan peminat-peminat yang bersama dengan kita berpuluh-puluh tahun kan. Tengok pula kamu sakit. Dia orang kadang-kadang nak membantu. Dia tak tahu macam mana nak menghubunginya. Nak telefon kamu, payah cara nak berhubung. Kamu pun dah kurang ada dekat YouTube dah. Dekat TikTok pun tak ada ya. Aku ni bukan aku tak rajin benda tu Man. Dulu ada anak aku dia. Aku ni bukan pandai dengan benda-benda tu Man. Tak pandai. Tak ada lah. Tak ada. Kadang-kadang dulu Sulaiman nak kelakar. Sulaiman dia bijak sikit. Kalau aku malas lah aku Man. Habis dia pergi ke mana dengan motor tu? Dia belajar dekat Paguh. Oh, bagus dia ya. Paguh. Syika? Dia rumah adik aku sebab dia duduk rumah adik aku sebab aku dia periksa sekarang ni. SPM. Jadi kan aku kena hantar dia pagi aku tak nampak jalan Man. Tak nampak. Aku tak nampak betul. Yang tu nampak. Jadi cerita serius lah. Jadi aku fikir aku boleh mendatangkan satu benda yang tak baik. Aku suruh adik aku tu. Yang membuat dia? Suruh adik aku uruskan dia. Tapi aku bagi dia minyak dia apa bulan-bulan. Sebab aku rasa aku pagi pun tak boleh Man. Kereta macam ni lampu-lampu tu aku tak boleh tahan. Iyalah silor tak boleh. Aku dah rasa aku kena macam mana tu. Betul-betul tak nampak lampu aku keluar.
Tak tunggu je sampai anak aku tu. Boleh. Aku cakap ada lampu lagi tu. Dia. Padahal jauh tu. Jadi takut. Bahaya. Takut. Dia berapa umur mereka tu? Sekitar 5. 17 je. 17 lah. 17 ke mereka? 17 lah. 17 lah. Besar dah. Bertahun aku tak jumpa dia. Sejak dia duduk dengan dia tu kan. Betul. Ada baru-baru ni dia duduk sebab aku sakit ni. Sebab aku tak boleh nak hantar dia pergi sekolah apa semua. Jadi adik aku boleh tolonglah hantar dia nak periksa ni. Habis kamu sini ada orang yang menemannya? Sini? Ada rumah aku ada. Tapi rumah aku bukannya selalu datang. Kadang-kadang dia rasa dia balik lah. Kalau kadang-kadang dia sibuk tak adalah. Dia meniaga lagi? Meniaga lagi. Alhamdulillah kan. Kalau untuk kawan-kawan kita pun tak ada nak sembang banyak. Kita pun dah jumpa dengan brother Abu kita kan. Saya punya sahabat karib. Sebab apa kita dulu saya dengan dia kumpulan kita orang nama dia apa tahu? The Losers. Longgor tu ya. The Losers. Lepas tu lah kita join balik buat satu kumpulan saya dengan Abu dalam bila main tontek-tontek 2 orang apa bunyi ada so Abu cari basis Abu pun carilah jumpa Yus dan kita jumpa Yus kerana Yus pun suruh cari menyanyi dapat lemur kenangan itu kenangan tu kenangan ni sebenarnya sejarah ni tak dapat nak diubah sebenarnya itulah kenangannya tapi yang memulakannya tu saya dengan Abu yang memulakan. Itu pasal kita orang dua ni tak boleh dipisahkan. Macam isi dengan kulit. Betul tak, Abu? Ke kulit dengan isi? Pasal lagu dulu. Jadi Abu, okey, akhir kata, apalah Abu nak cakap, kamu nak cakap kepada minat sebenarnya banyak dia minat dia banyak sayang kita man. Bukan kata aku, kamu, dia sayang kita ni pecah apa semua. Tapi keadaan tu tak boleh nak buat apa. Betul tak? Betul tak? Dia pun sayang kita ni. Sebenarnya macam aku sakit ni, banyak kata abang main janganlah abang rehat, abang tak apa abang main duduk atas bangku je. Aku fikir-fikir nanti pasal apa kan kena kalau orang komen kata abang dah sakit tu tua tu rehat lah cari tikus semayang. Malu malu kan dulu aku pernah main duduk bangku pasal corporation belakang ingat tak aku duduk aku cakap apa-apalah kejap gadget macam tu macam tu dah ketam lah kata tak boleh. Kita bukan apa sekarang bila orang cakap gitu kan kita pun ada perasaan ada perasaan kan kadang-kadang bila orang cakap gitu kita rasa payahlah dah sakit biar kita orang kata buat je sakit apa kita rasa nak tunjuk terror lagi kalau aku mampu aku tunjuk diri aku begitu je aku tak nak paksa-paksa diri aku dah pasal apa dah tua ni memang tak dipaksa man bila paksa dia datang betul. Semua datang. Lagi pula dapat stres lagi banyak datang. Gaut ada, buah pinggang dah problem dah. Tahap apa 2 ya? Tahap 2 buah pinggang. Tapi cepatlah. Aku masa bulan 10 terhisap tahap 1. Cepat ya. Aku pun terkejut. Aku kontrol lah. Cek baru-baru ni, Isnin baru ni, tahap 2 cakap. Ya betul cakap. Macam mana boleh bila dah check apa dah berubat tahap 2 balik? Mana ada ubat, ada ubat cuma masa bulan 10 tadi dia kata abang dah ada tahap 1. Jadi bila tahap 1 aku kontrol lah makan ke apa manis-manis semua aku tak minum tu je aku hypo tu. Kamu tak boleh manis kena ada dalam badan tu. Manis-manis dia kata tak boleh. Bila aku check baru ni dah tahap 2. Ini nak pergi ni lah ni. Ini bukan pula orang kata ni nak pergi ni. Boleh. Bila kamu nak pergi? Ini semua susulan untuk pergi bulan 1, bulan 2, bulan 3 dah dia bagi. Kemudian dia suruh aku beli buku 35. Apa nak hutang? Bukan buku 35 tu date. Itu kira dia tahu bulan ni datang untuk apa, bulan ni ambil ubat, bulan ni kena buat apa, bulan ni buat apa sampai kita ni lah habis apa? Sampai habis hayat ubat ni. Gua di bawah. Gua di bawah. Itu panjang. Tak ada itu. Aku doakan kau panjang umur kan. Biar kita ada date yang dia bagi biar kita sihat. Tapi kalau mau dapat rawatan tu ni 5 bulan 2 Pak. 5 bulan 2 ya. Ni ambil darah bagi. Tak lalu luman pada dulu sampai sekarang dah 4 tahun 5 tahun dah siap ambil darah aku. Daripada selepas kes operation sini aku operation dalam ni.
Pasal apa pula tu? Ni aku tak apa benda sakit aku sini kan. Dalam ni. Lepas habis sini mata. Kamu ada darah rendah aku kan? Rendah. Sekarang tekanan darah macam mana? 4.5. Cek tadi. Okey ke? 4.5 rendah lah. Rendah sangat. Rendah sangat itulah dia. Tu sebab aku hari-hari sekarang ni kalau aku lambat makan kan, lubang libu. Ya. Itu ya pisang tu standby, dia manis sikit, telur makan lalu sebelum gula-gula pun kena tambah. Sekarang standby lah. Jangan jadi hypo, bahaya hypo ni aku dah jumpa dah hypo yang bahaya. Kadang-kadang dalam kereta pun dia datang man. Ya. Aku dah lapar tu kan. Aku bawa kereta dia datang dah bang. Alamak, leceh dia datang dia dah macam lemah mana. Yalah. Lemah betul puluh-puluh. Sendi-sendi semua lemah ke? Puluh-puluh. Benda tu dulu jadi tak ada kerap kan. Dulu jadi kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Sekarang hari-hari man. Ya. Hari-hari. Malam ni macam mana kamu rasa? Kamu jumpa aku mesti kamu ceria sikit lah. Hilang stres. Yalah. Kita biasa ketawa sama, menangis sama. Betul. Seronok lah tengok kamu. Jadi sihat lagi, muda lagi, handsome lagi. Tak muda tu pelan sikit lah. Bukan apa, pasal muda ni dia menunggu giliran sekarang ni. Tapi tak apalah. Jadi itulah kawan-kawan, kita pernah jumpa Abu, kita nak sembang banyak-banyak sekarang. Nanti orang boring pula. Betul. Abu pun dia pun nak masuk tidur. Dia kata banyak kerja nak buat lepas ni. Dia kata kan, dia kata kalau nak cucuk mata dia tak ada pergi dah, sakit baik dia cucuk lain, dia kata. Jadi kita faham lah keadaan dia kan. Kalau begitu Abu tak dapat cakap lah. Itulah. Terima kasih kepada semua minat-minat yang menyayangi kita lah. Semua. Dan sebenarnya tak ada apa-apa pun. Kita ni sebenarnya saya dengan Mat ni walaupun dah orang kata dah tak sama tapi masih saling mengingati. Saya pun ingat dia ingat saya. Alhamdulillah lah itu. Dia datang melawat saya sini. Terima kasih banyak lah. Saya pun mana sangka dah. Sebenarnya kadang-kadang kalau ikutkan aku malas nak jumpa Mat. Sebenarnya bukan malas siapa. Kadang sedih tu ada. Sedih kenapa? Yelah kadang-kadang aku pun kadang-kadang mulut kadang-kadang bila marah kamu kan aku cakap je. Tapi kalau kamu boleh terima aku punya minta maaf lah. Tak ada benda. Kan. Tapi kena faham man, aku bukannya ada tujuan lain, ada nak plan man, kita buat make ke tak ada aku sebenarnya kamu faham aku. Datang melawat kamu. Jadi itulah kawan-kawan. Terima kasih pada minat-minat yang berkuat bagi sokongan tu dia lah. InsyaAllah lah. Terima kasih yang berdoa. Banyak yang berdoa kan man, baik-baik itulah. Terima kasih yang bagi support kepada Abu dan juga saya. Assalamualaikum. Kita jumpa di lain konten. Bye-bye. Assalamualaikum.